Oh, okey, jom. Layan. Banyak shopping? Ha? Shopping banyak hari ni? Tak ada. Tak shopping langsung. Tak dapat? Tak ada shopping langsung. Hasil tangkapan Tak dapat langsung. Tak dapat langsung. Meh ni, souvenir ni. Murah Waalaikumsalam. Jadi. Lepas makan makan. Sekejap lagi. Mari. Tengah hari pukul 12. Dewan ni. So ni. Ini majlis perkahwinan ke apa ni? Table. Okey. Masakan apa? Goreng-gorengan. Kau biri-biri ada. Jaga nak kambing dan kambing kuda. Dongki. Sayur. Oh, tomato ni memang makanan rasmi ya. Sayur dia. Oh, apa ni? Jemput ke apa ni? Ready tu. Bawah gambar. Apa ni kak? Ni. Alamak. Gula jamu. Gula jamu. Gula jambu? Gula jamu. Itulah. Dia punya ambil tu macam dah biasa makan. Oh, Turki betul hari raya kan. Hari raya. Open house kat Turki Betul. Hari raya Turki kebab ada Kebab. Betul kebab Boleh lah. Tengok ukuran dia sama tinggi ke tak Macam tak sama tinggi Oh, kentang ada. Ayam Ini ada. Apa? Daging Ayam. Nasi ada. Oh, ambil dah. Dia pun mengaku dia sendiri. Dia dah memang memanja dia. Kita orang panggil memanja dia. Tu ayam, kebab ayam. Oh, dia ada Turki Adik nak guna apa? Okey. Abang ni dia basah sup dia. Starter kita makan di lubang. Betul. Kita alas dulu. Kita alas. Betul-betul ni. Untuk pecah itu sup tomato je. Okey, sup tomato. Ni betul-betul ni. Kita berapa? 10,000 Step 10,000 macam ni. Kalau 20,000 Belum lagi lah 10,000. Belum lagi Iyalah. Baru 7 sup Baru 5,000 dah macam tu. I dah 9 Asal macam you lompat kat meja. Tadi jalan-jalan dalam tu I lagi ambil beri you I 76. kat textile tu. Oh ya, jadi extra dia. Ya bang. Selera Tang ada, semua ada. Dengan kecil. Kecil
Okey je. Boleh rekan je. Ni nak makan ni. Pak Wan ni. Cukup duk. Pak Wan ni daripada Boyan. Ya. Jemput lah. Pak Wan. Oh, macam beli kahwin ni. Selera nampak. Cepat. Why you didn't tell me? She wants to revenge. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday. Hey. Cuma merah dia punya ni Aina. Kita sampai tempat perhentian sekejap ni. WC Masjid ni. Oh, sini semua panggil masjid. Surau tak ada. Oh, tu namanya Oksigen. Okey, zoom dekat. Oksigen. Ini kira macam ANLR juga. Henti dan rawat. Atau WC. Bilik air di Turki panggil WC. Dan surau ke masjid panggil masjid. Surau. Kita ke ni Cabuk. Jom kita dapatkan maklumat-maklumat terkini. Tu gunung Botol oksigen ni. Kita tengok dia punya design ni. Yang cantik. Okey. Relax. Oh, dia kanan kiri ada RNR. Sana pun ada. Oh, laju kereta. Market. Oh, ni macam-macam ada ni. Kedi apa tu? Tabuk. Di mana tu bilik air? Nak pergi bilik air. Shopping sekejap rehat 45 minit. Baik, ada apa ada ni? Solat sekejap. Kita dah sampai Busan. Hujan ni. Oh, ni.
Salah masuk ni kan, tersepit ni. Okey. Rehat dulu. Oh, semak-semak kunci tu. Bukan mandi juga lah kat situ. Dia tengok beg, cakap ni beg klik satu. Dia tengok gitu, kita tengok dia. Tiga 302. Okey, jom. Oh. Check in. Oh, bilik air. Kemas. Oh, desain cantik lampu. Marble. Cuma dah pakai sensor. Sliding. Lain daripada lain. Banyak kayu. Cermin, besar cermin. Ini kabinet ni. Bukan kayu ni. Formica. Formica ke? Formica. Oh, banyak design. Konsep kayu. Ini takkan dia berdiri gini je, Di Busan, Turki. Oh, tengok bawah. Nak buka ni. Nampak makan bawah. Dewan. Hotel sana tu. Mansuri Hotel. Okey, kita beristirahat. Besok ke Istanbul pagi pukul 8 pagi.